Bulan, hari ni kita pergi expo kucing, ke? Ini sikit. Boy. Mami kena guna Fairy Way Spray untuk mengelakkan daripada stres dan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita dekat expo kan, jangan nakal-nakal, jangan panjat kat barang orang, ke? Takut nanti barang rosak, ke? Hari ni saya berada dekat MyTech Expo Kucing. So expo ni dia berlangsung selama 3 hari, Jumaat sampai Ahad. Ini kaunter tiket RM5 sahaja untuk satu orang. Wow, adik. So kita nak pergi sebelah mana dulu? Hai, apa yang ada kat sini? Apa yang special? Yang ni untuk saya punya ke untuk kucing punya? Untuk kamu Manusia punya. Yeah. Okey, boleh. Nak spend minimum RM250. Okey. Dan sini bagi kita receipt, Okey. the chop. Okey. Lepas tu you boleh ambil ini bola. Ambil kat dalam situ. Okay. Pertandingan besok. Sabtu dengan Ahad. Ni bawa jalan-jalan. Dia nak lompat. What's his name? Bulan. Bulan. She's a girl. Oh. Alhamdulillah, so ni adalah arang hijora yang sis guna. Dia ada new packaging guys, yang besar. Korang boleh dapatkan dekat booth sahaja. Dia pesan jangan panjat. Oh. Pretty short hair pada satu rumah. Ya. Lembut. Kucing liar KL. Boleh tengok hari tu mandikan kucing. Oh ya, betul. Yang live baru-baru ni. Apa yang lainnya? Ya Allah, terima kasih. Bunda dia lembut je. Ini siapa? Kuntum ke? Bulan. Bulan. Ini Bulan. Bulan yang selalu ikut anu kan? Ya, betul. Oh, Bulan. Melayan diriku lagi. Geramnya. Kita berada dekat booth Rechoice. Okay, so kita tengok apa yang ada kat Rechoice. Kita ada wet food. Suplemen pun ada juga. Ada Rechoice oven bag kat sini. Ada Recip Booster yang packaging 8kg juga. So kalau korang beli mana-mana ni nanti, kita akan bagi free gift untuk korang. Nampak je poster ni, sis ada dekat sini. Jangan lupa datang.